Orang biasa beli emas sikit-sikit untuk jadi kaya. Tapi kelompok yang high net worth beli emas simply untuk pastikan kekayaan mereka tak hilang untuk jangka masa panjang. Jadi kita bercakap tentang high level finance, fokus utama kita bukan lagi pasal untung semata-mata, tapi more kepada wealth preservation ataupun cara untuk tuan-puan protect nilai aset tuan-puan. Ramai business owner letak 100% dana mereka dalam bank, dalam saham ataupun hartanah, which is good, tapi realitinya portfolio macam ni sangat terdedah kepada risiko inflasi dan juga kejatuhan mata wang. Sebab tu dalam dunia private wealth management ada satu golden rules yang kita panggil sebagai the 10% insurance rule. Minimum 10% daripada keseluruhan liquid net worth wajib diletakkan ke dalam bentuk emas fizikal. Buat yang belum tahu, sebenarnya emas ialah satu-satunya aset yang tiada third party liquidity dan terbukti mengekalkan purchasing power tuan-puan merentas generasi. Bila tuan-puan faham strategi asset allocation macam ni lah yang insya-Allah boleh bantu tuan-puan untuk capai financial freedom seawal usia. So, buat yang berminat untuk protect kekayaan tuan-puan, boleh terus consider untuk dapatkan item 250 gram ataupun 1 kilobar macam ni. Dengan potensi kenaikan harga melebihi 10% setiap tahun, kekayaan tuan-puan sekarang dah selamat daripada dimakan inflasi. Tuan-puan boleh cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bantu tuan-puan